You rasa Fiza buat video ni kan sebab apa? Apa niat Fiza buat video ni? Tak apa, boleh suarakan, boleh suarakan pendapat. Mungkin ada cakap, oh nak populariti, nak glamour, nak perhatian, nak apa lagi? Nak kasih sayang. Apa lagi? Cakap, suarakan. Tapi itu semua pendapat you. Pendapat Fiza pula, niat Fiza, kenapa Fiza buat video ni, kenapa Fiza nak buat video konsisten setiap hari? Spread awareness. Fiza pernah dekat tempat you. Fiza pernah dekat tempat orang-orang yang rasa down, rasa macam dunia ni gelap, tak ada jalan keluar dah. Lepas tu Fiza buka je YouTube, buka je social media, nampak orang spread awareness, bagi kata-kata semangat, bagi cara-cara untuk buat ni, buat tu, buat ni. Sebab tu Fiza masih hidup, masih bernyawa, masih bernafas sampai sekarang. Semua orang ada masalah, rintangan, cabaran masing-masing. Fiza pun sama juga. Fiza tak gunakan benda-benda tu semua, masa silam tu semua untuk putus semangat, untuk tak nak ke depan. Gunakan excuse. Aku macam ni. Oh, tak nak ke depan. Sampaikan dakwah, sampaikan kebenaran. Apa yang mungkin ramai orang cuba tapi selit-selit. Kita sampaikan kebenaran. Orang tak suka, boleh pergi. Yang boleh terima, sini. Tapi kalau dia tak suka, dia tengok juga, telinga dia berdarah, mata dia berdarah. So, siapa yang salah sekarang ni? Fiza ke dia? Fiza dah bagi tahu ni, jalan keluar. Boleh tengok video orang lain. Tapi masih kat sini juga. So, terimalah kenyataan. YouTube ni, untuk dapatkan duit, untuk monetize, bukan senang. Dia ada kriteria dia ataupun cara-cara dia. So, supaya semangat tak kuat, tak ada niat yang betul, dah give up, dah putus asa dah, cari duit kat tempat lain. Niat buat kerana Allah Ta'ala. Kita tolong orang, mudahkan orang, kita tolong orang cara keluar dari masalah tu. Ada jalan, semua masalah, semua kegelapan ada keterangan, ada kebenaran, ada jalan keluar dia. Ada. Fiza pernah kat tempat tu. Fiza bagi tahu cara-cara keluar dia. Betul. Kita dengar daripada ustaz, ustazah. Tapi diorang pun mungkin ada kerja lain. Ada rumah tangga, ada hal peribadi. Tak boleh nak 24 jam tunggu ustaz, ustazah bagi jawapan. Tunggu je diorang. Siapa dari kita yang pernah lalui apa pun masalah tu, rintangan tu, dapat je solusi, jalan keluar, buat je. Fiza boleh explain A sampai Z. Apa niat Fiza? Kenapa Fiza nak buat video ni? Kenapa Fiza konsisten nak buat video? Tapi semua orang ada pendapat masing-masing. Dia teruskan dengan pendapat dia. So, untuk berjaya, untuk ke depan, untuk ubah masa depan, diri sendiri kena kuat. Mental kena kuat. Kita selalu dengar benda ni kan? Mental kena kuat. Kena kuat, lawan. Jangan kita tepis. Apa orang kecam, tepis. Bukan sekadar cakap je tau. Dari dalam. Kita kena sure apa yang kita buat. Tahu niat kita. Niat betul, Masya Allah. Orang suarakan pendapat masing-masing. Takkan cair. Betul. Sebab bila kita niat kita betul, kita tak seorang-seorang tau. Niat kita betul sampai kebenaran. Mungkin orang lain selit-selit tapi tapis. Untuk tak nak kena kecam tapi tapis. Bila kita sampai kebenaran, niat betul, kita tak seorang-seorang tau. Allah dengan kita. Allah hantarkan tentera-tentera dia. Jaga kita. Tapi semua berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bukan kita sampai kebenaran, kita bermaki-makian, mencarut ke, berkata-kata kasar. Semua berlandaskan agama Islam, hadis, Al-Quran. Cara untuk kuatkan mental sendiri, sama cara dia. Masuk ke dalam. Sebab mental diri sendiri tu dekat dalam tau. Bahagian luar ni semua ada pendapat-pendapat, kan, bising-bising ni semua. Tu semua pendapat orang. Boleh kita ikut dengar pendapat orang. Tapi tengok orang yang bagi pendapat tu macam mana. Kehidupan dia, lifestyle dia, cara dia, apa yang dia buat dalam kehidupan dia. Kita nak tak ikut macam tu? Nak sama tak apa yang kita nak? Bukan sombong, tapi untuk jimat tenaga, masa sendiri. Apa pun pendapat tu,
perkahwinan, persahabatan, untuk bangkit dari masa silam, untuk buat bisnes sendiri, tak nak kerja dengan majikan, tak nak kerja dengan orang, tak nak ada bos, nak jadi bos. Dapat dekat orang yang biasa ada bos, dia akan cakap, you merepek, you angan-angan berangan besar sangat. Besar bagi dia, tak besar bagi you. Mungkin dia pernah buat dulu gagal, tapi takkan gagal dengan you. Lain, kita orang lain-lain, tak sama. Ada pendapat sendiri, tak salah. Okay, tak salah. Benda betul. Tapi kalau orang bagi nasihat, bagi pandangan dia, bagi pendapat dia, kita tengoklah, kita tapis. Mana kita boleh ambil, mana